Kalau gigi saya sensitif, senang berdarah, boleh tak doktor kalau saya nak pakai braces? Kalau kita pakai braces, potentially juga boleh berlaku gigi tu ekstra ngilu ke sensitif ke masuk pakai braces. So kalau anda kata awak tak selesa, mungkin kita boleh sarankan awak buat rawatan macam clear aligner. Tetapi kita tak boleh nak janji jugalah yang sebenarnya sensitif tu tidak akan berlaku. Sebab memang proses gigi nak bergerak, especially bila gigi awak tu berlapis ataupun crowding, pergerakan tu akan lebih banyak sikit. Jadi untuk gigi rasa ngilu during the proses tu, memang dia akan terasa juga. Tetapi ngilu tu boleh counter balik. Ambil makanan yang soothing sikit lah. Kalau contoh, elakkanlah makanan sejuk-sejuk yang boleh menyebabkan ngilu. Try ambil benda-benda yang macam buat melegakan. Lepas tu, awak boleh je ambil paracetamol ke, ataupun kalau perlu sangat, ambil je lah ubat tahan sakit kan. So, that's the thing yang kita boleh counter lah untuk gigi ngilu. Tapi, kalau anda kata awak rasa takut nak pakai braces, mungkin boleh go for clear aligner lah. Tapi, still mungkin akan rasa sikit. So, awak nak tengok dulu keadaan gigi awak. Doktor akan check secara detail. Lepas tu, baru kita akan advise rawatan yang terbaik considering awak punya concern kenaan gigi sensitif. Kalau rasa nak jumpa doktor, boleh klik link kat bio.